Waalaikumsalam, Dek Mi. Ada makan-makan ke? Ada berita? Kak Yang mukanya tadi punya ke bawah sikit nampak muka. Muka Kak Yang selalu tertutup. Ya, nampak penuh, Kak. Nanti masuk rekod tau. Nanti nampak dah cantik. Mahil. Thank you, Mahil. Eh, 24.4K. Mantap lah korang. Okay, bantu tak Pemalu. Tap screen kita 24.6, 7K. Share live kita lebih 1K. Mantap. Turun lagi kamera, Kak. Macam saya ni, tengah-tengah nampak. Dia turun, dah bawah dah. Waalaikumsalam, bayi. Sebab guna stand. Sekejap tu bengkok. Okey. Kak Ina, thank you hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Rabu, tarikhnya 4 Jun hari ini tanggal 4 Jun 2025 bersamaan dengan hari ini 7 Zulhijjah 1446 Hijriah. Waalaikumsalam, Kak Ina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 87 mata memandang. Alhamdulillah. Okey, live JKR seperti biasa hari ini pagi ini bersiaran langsung di room Menteri Agama JKR iaitu Ustaz MYU Legend. Dan hari ini adalah hari pertama pertandingan baca dan sampaikan dilangsungkan di live Ustaz MYU. Dan tema pada pagi ini tema untuk pertandingan pagi ini ialah tajuknya atau tema itu adalah tajuk lah macam-macam pintu rezeki Allah dalam Al-Quran, dan peserta perlu memilih ayat daripada Al-Quran tentang macam-macam pintu rezeki dari Allah, membacakan ayat Al-Quran tersebut, terjemahan serta memberikan huraian. Dan pagi tadi kita ada 5 peserta telah mengambil bahagian iaitu Muslihuddin membacakan surah At-Talaq ayat 7 iaitu sedekah. Dan yang kedua kita ada Nur Absinar membaca surah At-Talaq juga ayat ketiga, takwa. Kak Ina Zudi membacakan surah At-Talaq ayat 2 dan 3, takwa dan rezeki. Ati membacakan surah At-Talaq ayat kedua, takwa. Dan Hayati, Kak Hayati Ninja, Vice President kita, membaca surah At-Talaq ayat kedua iaitu takwa. Dan pada hari ini kelima-lima peserta ini bertanding dan juga dijurikan oleh 3 juri kita para juri kita, juri tetap untuk orang kata dakwah tim dakwah JKR iaitu Ustaz Menteri Agama JKR iaitu Ustaz MYU Legend, Ustazah Jid dan juga Ustaz Jazuli Purnomo. Dan pagi ini Muslihuddin pada pagi ini Muslihuddin telah mendapat markah 77%, Nur Absina 82%, kita ada Kak Ina Zudi 62%, ya tim Hidayah JKR. Kita ada Ati mendapat 70%, Kak Yati Ninja mendapat 54%. Dan ini dengan ini pagi tadi juaranya jatuh kepada Nur Absinar daripada Indonesia dengan jumlah markah 82% daripada 3 juri. Dan alhamdulillah beliau telah membawa pulang RM380,000. Masya-Allah. Nur Absinar membacakan surah At-Talaq ayat ketiga dan terjemahannya serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah telah melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Dan huraian ada huraian pagi tadi. Waalaikumsalam Kak Yus. Huraian daripada Siti Syarifah. Dalam ayat ini kita mengetahui dengan jelas bahawa Allah memberikan rezeki dengan arah yang tidak disangkakan dengan jalan bertakwa dan bertawakal. Bertakwa secara mudah artinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertawakal adalah pasrah, berserah diri kepada Allah. Semua itu nampak mudah tetapi ramai di antara kita yang lupa
Seperti lupa untuk sentiasa ingatkan Allah. Walaupun ketika kita duduk atau berdiri ataupun ketika walau apa pun yang tengah kita lakukan lah, kita lupa untuk ingatkan Allah. Sedangkan Allah selalu memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dan bertawakal. Pagi tadi ada kesimpulan kesimpulan diberikan, kesimpulan penilaian yang diberikan oleh Ustaz Jazuli Purnomo oleh 3 tim hidayah kita. Rezeki, wang, duit, tahu warna ataupun nilai duit. Rezeki dari Allah yang maha luas. Walau Allah beri rezeki, sering-seringlah kita ni bersedekah ataupun berbagi dengan orang lain. Jika bersedekah walaupun RM1, namun Allah akan melipat gandakan sebanyak 10 kali. Dan sesungguhnya Allah maha luas kurnianya. Ustazah Jid pula pagi tadi kesimpulan untuk mereka yang bertanding, bacaan ayat-ayat Al-Quran hendaklah sering dibaca. Jika tidak, kita akan tinggalkan seperti tajwid ataupun bacaannya sudah tidak lancar. Dan daripada Ustaz MYU pula, Al-Quran ada makna tersendiri, perlu tadabur. Ada kaitan di antaranya penguasaan peserta masih gemuruh ataupun dalam Indonesia grogi. Maka praktikkanlah dalam kehidupan seharian. Dan sedikit kata-kata terakhir ataupun pesanan dari Ustaz MYU pada pagi ini, jika kita tidak mengeluh tentang rezeki, Allah akan berikan kita rezeki. Jika selama ini ada yang bercakap atau ada yang di antara kita yang bercakap, kita sudah bertakwa, sudah melakukan solat, puasa, tahajud. Apabila kita berkata demikian, maknanya kita melakukannya bukan sepenuh hati. Bererti masih ada masih ada yang salah dalam kita lakukan. Maka dengan itu kita selalu menekankan kepada semua baik dari Presiden JKR, Abah Ji atau para ustaz, ketika ada nasihat tentang kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah, cuba jangan ditepis dahulu, jangan mudah syak wak sangka. Kenapa Allah tidak memandang wajahmu? Kenapa Allah tidak memandang wajah kita semua, harta kita ataupun rupa kita? Tetapi Allah memandang qalbu, hati yang baik. Imam Al-Ghazali pernah berkata, qalbu itu bagaikan kaca, cermin. Makin banyak dosa kita, ibarat kaca itu terkena debu. Jika debu itu tidak dibersihkan, maka hati itu gelap dan tertutup. Dan doa dibacakan oleh Ustaz MYU Legend mengakhiri live pagi ini. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada kita punya pemenang pada hari ini dan juga pada peserta hari ini. Dan program masih lagi berlangsung esok. Dah ada tajuk juga, nanti akan dibaca ataupun diterangkan oleh Lady Zara. Dan petikan suntingan berita hari ini daripada saya sendiri dan Kak Na. Okey, untuk promotekan event, kita serahkan atau promotekan event atau pertandingan JKR kepada Lady Zara. Silakan Lady. Waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam yang memberi salam. Assalamualaikum kepada semua di bawah. Hari ini seperti yang diwawarkan oleh Fira, pertandingan baca dan sampaikan. Apakah maksud dan tujuan pertandingan ini? Pertandingan ini memberi galakan kepada mereka-mereka yang boleh membaca Al-Quran serta terjemahan serta memberi penghuraian. Okey, ia akan bermula daripada tema yang akan diberikan oleh ketua event kita, ketua panel kita, iaitu Ustaz MYU Legend sebagai host untuk live ini daripada setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, peserta harus mencari sepotong surah dari Al-Quran berkaitan atau mengikut tema yang diberikan oleh pihak juri, penganjur ataupun ustaz kita. Mengikut kreativiti masing-masing mencari, asalkan bacaan Al-Quran surah tu berkenaan dengan tema. Okey, contoh, jika ia berkenaan dengan rezeki, kena cari potongan surah yang berkenaan rezeki. Jika angin, angin. Jika telaga, telaga lah. Okey. Peserta juga harus membaca potongan surah itu. Okey. Dia bukan setakat menterjemah, tapi bacakan. Kita mengajilah. Baca sepotong surah yang dipilih itu. Dan selepas itu membaca terjemahannya dalam bahasa Malaysia atau Indonesia mengikut kandungan Al-Quran masing-masing. Untuk kefahaman viewers, apa maksud kandungan doa itu atau potongan surah itu. Okey, dan kemudian kita ke bab sampaikan. Okay, setelah terjemahan,
kita kena sampaikan. Bagaimana? Berdasarkan surah yang dipilih itu, berikan penjelasan dalam bentuk ceramah yang ringkas. Okey, setiap peserta akan diberikan masa 7 minit daripada awal membaca surah itu dan kemudian hingga ke akhir huraian ataupun ceramah. 7 minit setiap peserta diberikan masa 7 minit. Kita telah pun mencuba setelah 2 hari ini. Nampaknya ada peserta menghadapi masalah bila 7 minit tu belum 7 minit dah habis dah. Jadi mereka dah dapat menjelaskan dan huraian mereka berakhir awal. Okey, mengikut kreativiti masing-masing penyampaiannya. Okey, berdasarkan daripada hadiah, kita ke ruangan hadiah. Okay, setiap orang mesti nak tahu GKR kalau anjurkan event tak kosong-kosong. Okey, Presiden G kita memang menggalakkan program-program dakwah. Oleh itu program baca dan sampaikan ini ada hadiah yang diberikan. Okey, setiap hari 4 atau 5 peserta akan diberikan peluang naik ke kotak dan menyampaikan mengikut tema masing-masing. Okey, dalam 4 atau 5 ni hanya satu juara saja yang dapat hadiah. Okey, hadiah untuk juara harian RM RM100. Okey. Okey, juara harian daripada hari Isnin hingga hari Khamis akan dikumpulkan kepada hari Jumaat sebagai pertandingan mingguan. Okey, so untuk pertandingan mingguan ada hadiah yang besar lagi. Besar 2 kali, lebih 2 kali lipat. So untuk juara mingguan akan membawa pulang hanya satu juara mingguan RM RM250. So dalam sebulan ni kita ada 4 minggu. Kalau kurang kita akan ada satu wild card bawa untuk 4 peserta atau 5 terpulang kepada pihak juri untuk memilih. Kita akan bawa bertanding ke hujung bulan dan kita ada hadiah juga untuk juara bulanan juara bulanan. Hadiahnya akan menjadi 2 kali lagi. RM500 untuk juara bulanan. Hanya satu juara saja akan membawa pulang RM500 setakat duduk 7 minit baca terjemah, membaca terjemahannya dan juga menyampaikan isi kandungan surah itu ataupun potongan ayat itu. Siapa yang nak bagi kita 500? Okey, so itu sekarang ni kita dah mula ke hari kedua. Untuk hari ni kita dah masuk hari kedua. Besok hari ketiga. So untuk besok topiknya adalah doa para anbiya daripada Al-Quran. Betul? Okey, petikan doa anbiya daripada Al-Quran. So untuk mereka yang berminat, besok jangan lupa ke live Ustaz MYU Legend. MYU Legend. Okey, cari MYU Legend, Ustaz MYU Legend. Dia akan on live jam 8 pagi. So semuanya berbaris di bawah. Jangan lupa tekan request dan komen saya nak sertai program baca dan sampaikan. Okey? So nanti moderator akan naikkan anda. Terbuka selain daripada kepada semua. Dan ia juga bukan terbuka kepada hanya ahli-ahli GKR. Ustaz-ustaz pun boleh. Kiai-kiai pun boleh dan juga kepada umum. Sesiapa yang biasa buat live TikTok yang buat live TikTok tentang ceramah, tentang mengaji, jika anda ada keyakinan untuk menyampaikan dalam masa 7 minit ini, baca, terjemahkan dan sampaikan maksud isi kandungan baca dan sampaikan ni. Apa lagi? Sila rebut tempat anda. So untuk minggu ni kita dah masuk hari kedua. Besok hari ketiga, hari Jumaat, kita akan off sempena Aidiladha yang akan Aidiladha Indonesia akan sambut Aidiladha awal pada hari Jumaat. Jadi kita akan off hari Jumaat, tetapi akan kita bawa satu wildcard untuk ujung bulanan daripada beberapa minggu yang akan datang untuk menggenapkan kuota 4 atau lebih. So minggu depan jangan lupa Isnin hingga Khamis untuk juara untuk pertandingan harian. Siapa yang nak menang duit instant cash transfer on the spot punya, jangan lupa follow Ustaz MYU Legend.
bermula jam 8 pagi. Itulah tentang pertandingan segi sebanyak tentang pertandingan baca dan sampaikan. Okay, so kita masuk ke pertandingan seterusnya. Daripada awal bulan Mei kita ada kompetisi pertandingan video lakonan Cinta Sebenar yang disampaikan oleh Fendi James, album single beliau Cinta Sebenar yang terbaru. So daripada lagu Cinta Sebenar ini, GKR telah menganjurkan video lakonan Cinta Sebenar di mana memberi peluang kepada mereka yang minat buat video-video pendek, video lakonan untuk menyertai video lakonan pendek berinspirasikan lirik dan mesej lagu Cinta Sebenar oleh Fendi James. Tema daripada video ini boleh dipelbagaikan, tak kira lah daripada tema cinta, tema pengorbanan, konflik, hubungan ataupun pelbagai lagi, asalkan tidak lari daripada lirik topik lirik Cinta Sebenar. So durasi untuk video ini digalakkan minimum 1 minit, maksimum 10 minit, tetapi saranan ideal adalah 3 hingga 7 minit. Ceritanya harus padat dan engaging, menarik. Format dan technical format file MP4, movie MOV resolusi minimum 720p. Audio harus dan wajib gunakan lagu asal Cinta Sebenar sebagai versi penuh, potongan ataupun sebagai cover version, mengikut kreativiti masing-masing. So boleh gabungkan dialog, monolog, mime, acting ataupun subtext. Dan tema dan kandungan video mesti mencerminkan mesej lagu. Contohnya, tak kira lah kesetiaan ke, sakit hati ke, pengorbanan ke, ataupun pengorbanan sebenarnya dia dah macam-macam. Boleh juga kita boleh ini, bukan tunjuk korban kambing jangan dibenarkan, genre bebas. Genrenya bebas, okay? Romantik, dramatik, komedi, thriller dan lain-lain. Terpulang kepada kreativiti masing-masing asalkan tidak lari daripada tema. Tetapi dilarang konten lucah, unsur-unsur politik atau plagiarisme. Susah nak sebut, babe. Plagiarisme. Konten-konten yang memetik copyright plagiarisme ni, ini dipanggil copyright. Tak boleh. Jangan. Kena saman, siapa nak bayar? Pendaftaran dan penyertaan. Bagaimana nak menyertai? Hantar video ke Menteri Komunikasi kami iaitu SIDA, Puan SIDA. Kalau nak tahu, Puan SIDA selalu tag kami dalam video ataupun kami ada tag beliau dalam BTT kami. Senang ingin cari. Okey. Dan video ini harus dikirimkan dalam bentuk link yang telah pun di-download dalam Google Drive. Tu nampak tu. Dia komen kat bawah SIDA. Okey, dalam Google Drive share link kepada Menteri Komunikasi GKR dan kemudian kirim link kepada kirim link kepada SIDA. Tetapi sebelum itu, jika anda rasa anda tidak sempat untuk menyiapkan video sebelum deadline masa pertandingan ini adalah daripada bulan Mei hingga 1 Julai. Jadi digalakkan kepada semua peserta untuk register dulu. Bagaimana nak register? Pergi ke video Cinta Sebenar yang telah pun ahli GKR semua upload. Ramai ahli GKR telah upload. Di sana ada QR code, scan, masuk ke Google Form, register dan bayar RM50. Okay, setelah bayar RM50, wang itu akan dipulangkan setelah anda kirim link video. Okay. Dia refundable. Okay, registration refundable. RM50, RM50 seorang. So untuk hadiah pula. Hadiah wang tunai. Untuk juara drama Cinta Sebenar, RM10,000 berserta kolaborasi eksklusif dengan GKR International Sendirian Berhad. Okey, naib juara akan merangkul RM5,000 berserta promosi video di platform rasmi. Okey, dan juara ketiga, okey, second runner up, juara ketiga, RM3,000 berserta barangan autograf, merchandise autograf. Peserta terpilih berpeluang juga jadi bintang undangan dalam video muzik yang akan datang.
So kriteria dan penilaian, kreativiti dan originality 30% markanya, idea mesti unik dan segar, lakonan dan penyampaian emosi 30%, keberkesanan akting, sinematografi dan editing 20%, kualiti visual dan alur cerita. Kesesuaian dengan tema lagu 20% markanya, hubungan kuat dengan lirik cinta sebenar, harus kuat. Dalam cerita harus kuat dengan lirik cinta sebenar. Jangan buat cerita lain pula, tak ada kena-mengena dengan lirik cinta sebenar. So 10 minit saja untuk anda mencipta kisah cinta yang takkan dilupakan. Drama pendek anjuran GKR Cinta Sebenar Fendi James. Untuk juri, malulah nak sebut juri ni. Juri tetap untuk drama Cinta Sebenar daripada Singapura, tak lain tak bukan idola kami semua, Presiden G. Juri daripada Singapura yang kedua iaitu diri saya lah, Lady Zara. Kita ada juri daripada Malaysia juga iaitu Khairul Idlan dan Oja. Oja daripada Gegar Veganza 7. Yes. Dan akhir sekali, juri kita yang dikenali ramai dalam TikTok, Ferhat Najib dari Indonesia. Okey, itu saja untuk program GKR yang sedang berjalan sekarang, drama Cinta Sebenar dan juga pertandingan baca dan sampaikan. Jangan lupa untuk penerangan lanjut boleh je DM atau bertanyakan pada sesiapa ahli-ahli GKR yang ada di bawah yang pakai DP hijau, DP putih, DP hitam, DP merah. Nanti insyaAllah mereka akan salurkan anda atau channelkan anda kepada pihak-pihak yang terlibat, yang bertanggungjawab. Terlibat Itu saja. Terima kasih Fira. Kita serahkan mic ini kepada Ayang Matsuri untuk Mutiara Kata hari ini. Ajo. Kata-kata mutiara, kata-kata apa lagi? Terima kasih Lady Zahra dan Fira host siaran berita terkini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kata-kata mutiara untuk hari ini, Fira dengan Lady Kalau ayam nak kejar ke macam mana? Nak kejar ke ataupun nak biarkan? Ayang. Macam kalau Matsuri. kita nak tangkap ayam. Kejar ke ataupun? Kalau nak tangkap ayam, kita nak pergi kejar ayam tu ke ataupun kita nak biarkan? Kalau nak tangkap ayam? Ayam, kalau kita nak ambil, kalau kita chicken nak dapatkan sesuatu tu, chicken. Okey. Sebenarnya kalau saya, saya takkan pergi tangkap. tangkap ayam Saya takkan pergi tangkap, tapi saya akan kita pasang takkan perangkap. kejar. Ya, kita ada cara perangkap. Pukat, Nanti Ya. panjang pula nanti. Arwah datuk saya ada cara tangkap ayam. Kalau Abang Mus kejar Abang Mus. Okey. Okey. Ghost pergi Ini KFC. berkenaan dengan rezeki jugalah. Okey. Berkenaan dengan rezeki juga, kalau ingin menangkap ayam, jangan kejar. Nanti kita akan lelah dan ayam pun semakin menjauh. Berikanlah ia bebas dan makanan, nanti dengan mudah ayam akan datang sendiri dan rela lah. Maksudnya dia tangkap waktu dia makan tu. Dia rela. Begitulah rezeki Melangkahlah dan dengan baik. Jangan terlalu kencang mengejar. Memburu, nanti kita akan lelah tanpa hasil. Sedekah tidak membuatmu miskin. Saat Allah SAW melancarkan rezekimu, jangan nak level gaya hidupmu. Sombonglah, sombong atau periak, tapi naikkanlah level gaya sedekahmu. Dan apa yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya dan dialah sumber rezeki yang terbaik. Keajaibannya lah, kalau kita bersedekah ni, dia tak akan bersedekah kita bagi duit, dia akan dapat duit. Sedekah dia macam ni lah. Bila kita bersedekah duit, balasan dia untuk kita tak semestinya duit kan. Mungkin dibalas dengan badan yang sihat, anak yang baik, hati yang lapang, urusan yang lancar, selamat daripada berbahaya,
sembuh daripada sebarang penyakit ataupun yang lain-lain lah, penyakit berjangkit lah. Kesimpulan daripada ayam tadi ya. Keluarkanlah sedekah, nanti rezekimu akan datang menghampiri tepat pada waktunya. Itu sebab jangan kejar ayam tu. Bagi makan nanti ayam tu dia datang, kita baru ambil masa tu lah. Jangan kejar harta dunia. Gus cakap tu mesti ayam rainbow Upin Ipin. Mungkin ayam hutan lah. Lain macam Gus cakap. Okey, baik. Terima kasih Kak Ayam. Okey, sekian kat sini je. Saya akhiri. Jangan kejar ayam Ingat, ayam macam-macam ayam ada tau. Dan kali Kak Ayam jangan pakai ayam. Kak Ayam pakai itik ke, angsa ke. Betul. Tapi kesimpulan yang baik daripada Ayam Masuri tentang mengejar ayam, ibarat janganlah kita terkejar-kejar sangat rezeki. Kalau bukan hak kita, memang bukan hak kita. Tetapi jika ia hak kita, ia sendiri kita akan datang makan, dalam kita bagi pelbagai makan bentuk. Ayam pun Ya, rezeki ya. Dalam pelbagai bentuk. Tak kira kesihatan, wang ringgit, kebahagiaan. Itulah yang kita semua nanti-nantikan kerana semuanya adalah rahsia Allah untuk kita. betul. Ya. Aduh. So, Fira boleh bermula? Kak Ayam janganlah buat kata-kata kata-kata macam tu, saya gelak macam setan lah. Abang Mus kata dia nak kejar juga ayam. Tak ada, tak kira. Kalau Abang Mus nak ajak kejar ayam tu tak pastilah. Jangan kejar ibu ayam cukup Ya. Yang kerja ibu ayam lain macam je. Kata-kata perumpamaan tu menarik. Ni perumpamaan perumpamaan. Contoh-contoh lah, contoh. Terbaik Kak Ayang. Alhamdulillah. Semoga kata-kata mutiara Kak Ayang, berita yang disampaikan oleh saya, promotion daripada Lady Zara dapat memberikan manfaat pada semua yang mendengar kat sini, walaupun bukan daripada ahli keluarga JKR. Yang mana yang baik daripada Allah SWT, yang mana yang kurang daripada saya, dan kami bertiga memohon ampun dan maaf jika tersalah kata, tersalah perumpamaan ayam dan sebagainya. InsyaAllah besok kenapa tak jadikan burung Gus cakap. Nanti besok Kak Ayang akan memberikan kata-kata mutiara perumpamaannya tentang burung. Semalam dah cerita dah pasal burung kot semalam. Oh, semalam burung Terus tak masuk. Burung petik, burung apa? Selamat Hari Raya Said. Sida burung punai semalam Sida kan. Sida dah ayam kat dalam room Nampak mesej dia masuk Puan Sida. Okey, so untuk semua yang ada untuk event-event kami yang sedang berjalan, yang minat boleh je bertanyakan langsung dengan Fira, ataupun kalau anda semua sahabat-sahabat Fira yang sejati, bantu kami forwardkan jika nak betul. dia punya template forwardkan kepada mereka-mereka yang berminat untuk menyertai pertandingan drama dan juga pertandingan baca dan sampaikan. Itulah sahabat. Bantu forwardkan. Itu pun satu berkah ibadah juga untuk semua. Itu pun satu sedekah juga menolong kita. Okay, insyaAllah kita jumpa esok. Esok rasanya untuk minggu ini, besoklah hari terakhir berita kita kerana Jumaat kita dah bercuti kerana malam raya, dan Indonesia raya dah. Jumaat kita raya Sabtu. Sebelum mengakhiri berita pada malam ini, Lady, marilah kita putarkan lagu single kedua JKR iaitu daripada Fendi James, Cinta Sebenar, yang mana kita sedang promotekan pertandingan video drama melalui lagu ini. Okey, kita putarkan. Buat yang terbaik daripada yang terbaik. Jalan yang terbaik itu sebaik mungkin. Sebaik-baik mungkin. Terima kasih.